Okay dah tak on. Dah mula. Mic kat mana? Pakai ni je. Okay. Lupa. Okay, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang dimulakan jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para petugas, seterusnya seluruh kaki tangan bangunan Menara Darul Ihsan, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya lupa nak sebut Abang Jeb yang jaga kedai kat belakang. Mudah-mudahan dengarlah live kita ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari ini saya tak nak cerita tentang Nabi, tapi saya nak cerita tentang musuh Nabi. Kaum yang paling banyak membunuh Nabi. Kaum apa? Siapa kaum yang paling banyak bunuh Nabi? Cuba teka. Kaum yang paling banyak bunuh Nabi ialah Bani Israel ataupun Yahudi, ataupun sekarang ni Zionis lah. Tapi Zionis baru. Kalau zaman dulu dipanggil Bani Israel. Ini kaum yang paling banyak bunuh Nabi. Antaranya ialah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Syam'un, dan pelbagai Nabi-Nabi yang lain lagi. Termasuklah Nabi-Nabi yang kecil. Daripada masalahnya, Nabi yang mereka bunuh ini adalah Nabi yang merupakan kaum mereka sendiri, bangsa mereka sendiri, bercakap dalam bahasa yang sama, mengamalkan amalan tradisi yang sama. Macam Melayu bunuh Melayu gitulah. Kalau Melayu bunuh Cina ke, lain ceritalah. Bukan boleh, tak boleh pun. Tapi ini sama-sama bangsa. Bani Israel dia bunuh Nabi mereka sendiri. Okey, tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian, saya nak sebenarnya hari ini perbincangan sangat panjang, tapi tak apalah, saya cubalah untuk mencukupkan masa yang ada. Saya nak cerita tentang bermula kisah Bani Israel ni tidak dapat lari daripada Nabi Ibrahim AS. Kita tahu Nabi Ibrahim ni dia ada dua orang isteri. Semua tahu. Isteri pertama ialah Siti Sarah. Kahwin lama, puluh-puluh tahun kahwin, tak dapat anak. Akhirnya Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar daripada Mesir. Jadi Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, dapatlah anak yang dinamakan Nabi Ismail. Dapat anak Nabi Ismail, maka dia dapat perintah Allah supaya dipindahkan Nabi Ismail ke Makkatul Mukarramah. Semua tahu cerita ni. Jadi dibawalah Nabi Ismail ke Makkatul Mukarramah dengan isteri dia yang kedua, iaitu Siti Hajar. Jadi Siti Hajar tinggal kat Mekah bersama dengan Ismail, lalu membina keturunan di Mekah. Keturunan itu namanya keturunan Arab. Jadi Nabi Ismail ni ialah bapa kepada bangsa Arab. Jadi ada pun Nabi sebelum Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebagainya, mereka bukan bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab kuno yang ada tulisan tersendiri, aksara-aksara tersendiri, dan bahasa yang tak sama sebagaimana bahasa Nabi Ismail AS sehinggalah ke bahasa Arab hari ini. Tak sama, bahasanya lain. Lalu anak isteri kedua pula, isteri pertama Siti Sarah. Nabi Ibrahim dah lama kahwin dengan Siti Sarah. Lepas tu selepas dapat Nabi Ismail, dia dikurniakan melalui isteri yang kedua, iaitu Siti Sarah, dapat anak kedua. Siti Sarah isteri pertama, tapi dapat anak kedua. Siti Hajar isteri kedua, tapi dapat anak pertama. Faham tak ni?
Sebab orang perempuan tak suka bila saya dengan isteri-isteri ni, dia mula menyampah lah usah isteri pertama, kepening. Jadi Siti Sarah isteri pertama mendapat anak yang kedua kepada Nabi Ibrahim, yang dinamakan Nabi apa? Ingat tak Nabi apa? Ini kalau betul-betul ahli surau ni, saya dah bertahun-tahun mengajar sini. Nabi Ibrahim dapat anak yang kedua, siapa nama dia? Ingat? Tak ingat? Tak ingat tak apalah. Cik Suzy, siapa? Ingat tak? Dia penunggu kat situ kan, dia mesti hafal. Nabi apa? Betul, Nabi Ishak. Dia tak jawab pun tapi cakap betul lah. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ni merupakan anak kedua kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishak ni telah melahirkan seorang anak, yang ada melahirkan beberapa orang anak. Antaranya ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Lalu Nabi Yaqub ni pun berkahwin dengan Laban. Laban tu bapa saudara dia. Dia kahwin dengan Laban, dan Laban ni ada 2 orang anak. Maka Nabi Yaqub kahwin dengan dua-dua anak dia. Dua-dua anak Laban. Jadi dia dapat ramai anak. Kemudian Laban yang kaya ni dia bagi 2 orang pembantu rumah untuk bantu kedua-dua anaknya. Anak perempuan dia dah kahwin dengan Nabi Yaqub tadi. Maka Nabi Yaqub pun lalu berkahwin dengan pembantu rumah. Bayangkan Nabi Yaqub kahwin pembantu rumah, dan akhirnya Nabi Yaqub ada 4 orang isteri, dan setiap isteri ada anak, dan dikurniakan 4 satu-satu ke lebih kurang macam itulah anak dia. Total 12 orang. Jadi Nabi Yaqub ini ketika berusia 40 tahun, ingat tak saya pernah ngajar kat sini sejarah Nabi Yaqub? Ke tak ingat? Ke tuan-tuan tak datang? Ke cuti di Bali situ? Masa tu saya ceritakan bagaimana ketika Nabi Yaqub berusia lebih kurang 40 tahun, dia rindu nak balik semula ke tanah asalnya, iaitu di Palestin. Jadi masa tu bila dia balik nak seberang sungai, ketika nak menyeberangi sungai, tiba-tiba dia mendapat cahaya bla-bla panjang ceritanya. Akhirnya ketika itu Allah Ta'ala umumkan tukar nama dia daripada Yaqub menjadi Israel. Isma' tu yang didengari, Il tu Tuhan. Ismail tu setelah Nabi Ibrahim berdoa bertahun-tahun nak dapat anak, akhirnya doanya didengari oleh Allah, maka dikurniakan Ismail, iaitu Nabi Ismail seorang anak yang didengari doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka namanya Ismail. Kalau Israel pula, tentera Allah. Isra arti tentera, Il Tuhan. Jadi Israel itu arti tentera Allah, tentera Tuhan. Jadi akhirnya Nabi Yaqub ditukar nama jadi Israel. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan macam Allah sekalian, bila sebut Nabi Israel, jangan tak tahu pula. Lepas ni kita tahu Israel itu ialah nama lain bagi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alias Israel. Okey. Jadi oleh kerana Nabi Yaqub dikurniakan 12 orang anak, maka semua 12 ini termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling handsome sekali dekat atas muka bumi ni selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ni merupakan anak Nabi Yaqub dan 12 orang yang lain lagi. Maka ke-12 orang anak ini dan keturunannya dinamakan sebagai Bani Israel. Bani ni artinya keturunan ataupun anak-anak. Jadi kalau kita ni Bani apa? Kita ni Bani Melayu. Kalau orang Selangor nak kata Bani Selangor. Kalau orang Kedah Bani Kedah. Contohlah kalau Johor Bani Jawa. Johor Bani Johor lah. Abang Jeb. Okey, orang kuat kita dah sampai. Lepas tu apa tadi? Tengok muka Abang Jeb lupa tu. Lepas tu dikatakan Nabi Ibrahim ini ada 3 orang anak, 3 orang isteri. Dikatakan isteri yang ketiga ni adalah riwayat yang ghair ma'thur, riwayat yang tidak kuat. Dikatakan Nabi Ibrahim isteri pertama Siti Sarah, isteri kedua Siti Hajar, isteri ketiga ialah Siti Qaturah. Siti Qaturah. Wallahu alam kewujudannya betul ke tidak, tapi dikatakan Siti Qaturah ini isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Yang anak yang pertama melahirkan bangsa Arab, anak yang kedua melahirkan bangsa Yahudi, anak yang ketiga melahirkan bangsa Asia Tenggara. Dikatakan tinggal di Kemboja dan beranak pinak sampailah hari ini. Dan dikatakan kita inilah keturunan Qaturah. Dikatakan. Saya dapat maklumat ni daripada mana? Daripada orang Yahudi sendiri. Sembang dengan orang Yahudi sekarang. Dia kata sebenarnya bla 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 bla, dipendekkan cerita lah. Keturunan ketiga
anak ketiga kepada Nabi Ibrahim yang melahirkan melalui Keturah, melahirkan keturunan di Asia Tenggara. Jadi rupanya kita ni keturunan Nabi lah juga. Wallahu a'lam, sejauh mana kebenarannya wallahu a'lam. Sebab tu orang-orang Yahudi dia sangat berminat nak tahu tentang bangsa kita. Sebab tu tuan-tuan, jangan terkejut bila mereka umumkan bahawa di Netflix cerita Melayu terkini yang pernah menjadi top 10 di Netflix Israel. Cerita apa? Mak Kilau. Bukan cerita cinta-cinta. Tapi cerita Mak Kilau. Kenapa? Sebab Mak Kilau tu seorang pahlawan yang sangat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam wali Allah lah. Apa Mak Kilau? Mak Kilau kan? Ayolah. Yang siapa tu? Adiputra tu kan? Mak Kilau kan? Kan? Ya, aku dah lupa dah cerita tu apa. Mak Kilau. Jadi Mak Kilau tu tersenar dalam top 10 Netflix movie. Bayang kita mana ada kita. Kita mana tengok cerita Yahudi. Orang Yahudi tengok cerita. Sebab apa mereka nak kenal dengan lebih dalam siapa kita sebenarnya. Siapa Melayu ni. Sebab tu diorang mudah koyak dengan orang Melayu kan. Malaysia koyak Malaysia kan. Kita Israel koyak, dia pun balik-balik. Nak ceritakan mereka memang sangat tak tahulah. Kita punya media, social media ataupun social media berjaya mengoyakkan emosi mereka. Itu realiti yang memang tidak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak. Sebab mereka sangat sebab tu saya tak tahu. Pengalaman saya pernah masuk ke Israel 6-7 kali. Jadi bila kita cakap I'm from Malaysia. Malaysia? Yes, Malaysia. Dia sebut Malaysia. I'm from Malaysia. Malaysia? Yes, Malaysia. Okay, welcome. Dia macam respect lah kalau banding dengan bangsa-bangsa lain. Kalau minta maaf kan, kalau bangsa-bangsa lain tu dia boleh FU tutkan dia, FU tut K kan. Dia boleh gitu kan. Middle finger tu biasa dia keluarkan dekat bangsa lain. Tapi dengan bangsa kita alhamdulillah setakat ni tak pernah lagi. Tak tahulah dia orang respect kita ke apa pun, saya pun tak tahu. Okey, habis cerita tu Lalu akhirnya Nabi Ishak ni ditentukan nama jadi Bani Israel. Anak dia 12 orang. Ke-12 ini dipanggil sebagai Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab tu dalam Quran pun sebut wa iz qala apa ni? Ya ayyuha apa ayat dia Zarif? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Surah Al-Baqarah ayat berapa tak ingat. Tapi yang penting ayat Quran lah. Apa maksud dia? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah kami kurniakan kepada kamu. Allah Ta'ala cakap, aku dah bagi kurniaan banyak pada kamu wahai Bani Israel. Disebut Bani Israel di dalam Al-Quran. Sebab tu orang Yahudi ini dia kata, okay, our nation is mentioned in Al-Quran. What about you? Palestine not even mentioned in Quran. Apatah lagi Malaysia. Dia kata Malaysia tak pernah disebut Al-Quran. Mesir sekurang-kurang pernah disebut Al-Quran. Palestin langsung tak pernah. Israel disebut Al-Quran. Tapi yang disebut Al-Quran itu bukan negara Palestin, bukan negara Israel. Yang disebut Al-Quran itu ialah Bani Israel, iaitu anak-anak kepada Nabi Yaqub tadi. Allah Ta'ala sebut, wahai anak-anak Nabi Yaqub, kamu ingat balik berapa banyak nikmat yang pernah aku kurniakan kepada kamu. Ini menjadi, orang kata jadi keynote kepada kita semua untuk kita ingat pada hari ini. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala dah kurniakan kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah mengutamakan kamu berbanding orang-orang lain, bangsa muslim. Kami muliakan faddal. Faddal apa? Kan al-fadil ustaz, sahibul fadilah. Faddal tu artinya memuliakan. Jadi kami telah anni faddaltukum, aku telah memuliakan kamu 'alal alamin, berbanding seantero alam ini. Kami dah muliakan bangsa kamu berbanding bangsa Cina, bangsa Yahudi, bangsa Rom, bangsa Arab sendiri. Dalam Quran disebut kami telah memuliakan bangsa kamu wahai Bani Israel. Apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Banyak. Terlalu banyak. Antaranya ialah bila mereka ditindas oleh Firaun. Kan penduduk kat Mesir dulu kan, masa zaman Firaun kan ada dua kaum besar. Yang pertama kaum Kipti ataupun Kanaan. Yang kedua ialah Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan asalnya daripada Palestin, datang ke Mesir minta suaka politik, minta harta, nak minta makanan tak cukup, maka mereka tinggallah dekat
dekat Mesir, dan keturunannya merebak sehingga dikatakan sehingga 70,000 orang Bani Israel tinggal di zaman Firaun laknatullah alaih. Dan Firaun ni sifatnya pembuli. Selain daripada bangsa Kanaan, dia akan buli. Termasuklah Bani Israel, dia buli, jadikan kuli, dihina, lalu dizalimi dan sebagainya. Ini Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala backing Bani Israel, selamatkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun laknatullah alaih. Maka Fir'aun pun dibunuh oleh Allah dalam peristiwa ketika nak menyeberangi laut apa? Laut apa? Ni saya dah cerita dah kat surau ni. Come on, tak ingat? Laut apa Abang Jeb? Laut Merah, betul. Abang Jeb memang walaupun jaga kedai tapi dengar live saya. Alhamdulillah. Laut Merah. Ketika mereka nak menyeberangi Laut Merah, ketika itulah Bani Israel diselamatkan. Mereka menyeberangi daripada kota Mesir tu, daripada kota Kahirah tu, mereka telah menyeberangi ke Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai, tuan-tuan boleh buka peta. Mesir, negara dia terbagi pada dua. Satu Afrika, satu lagi belah Asia. Asia tu belah Sinai, tu belah Asia. Jadi dekat Sinai tu mereka kembali ke bumi Sinai. Lalu Bani Israel dapat hidup dekat bumi Sinai, Semenanjung Sinai, diselamatkan oleh Allah. Maka Fir'aun ketika itu ditenggelamkan dalam Laut Merah. Okey. Laut Merah lah yang memisahkan antara Saudi dengan Mesir. Kalau pergi Jeddah jumpalah Laut Merah. Okey. Fine. Jadi ketika itu mereka telah diselamatkan oleh Allah. Ini nikmat yang besar. Satu. Yang kedua, Bani Israel ini bila mereka haus, tiba-tiba mereka minta pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa. Bani Israel ni mereka ikut Nabi Musa tau. Dia follow ketat Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau kan baik dengan Tuhan. Kami haus ni, engkau kan Tuhan. Boleh tak minta air? Kau hajar orang Yahudi ni kan. Kami nak air lah. Haus. Nak air. Minta pada Tuhan kau boleh tak? Akhirnya Allah pun kurniakan. Kat mana peristiwa Uyun Musa, iaitu air mata Musa di Jordan. Okey, di mana yang kita tengok ada 12 lubang air mata air. Dan Quran sebut faqul nadrib bi asaqal hajar fan fajar min husnata asyrata aina. Okey, hendaklah kamu ketuk pada batu tersebut dengan tongkat kamu wahai Musa. Maka Nabi Musa pun ketuk, batu tu keluar air, macam water cooler, macam air kowe. Keluar 12 mata air keluar. Ada dekat Jordan sekarang. Sampai sekarang masih wujud lagi. Boleh ikut saya nanti kita pergi Jordan, kita explore. Terletak di Jabal Musa, area situ lah kat Jordan lah. Okey. So kat situ tapi okey, ada 12 mata air, sampai sekarang airnya masih mengalir. Ketika itulah Bani Israel ni masing-masing keluarga Bani Israel ada 12 orang anak, antaranya Rabin, antaranya Yahuza, antaranya Bunyamin, antaranya Yakub, antaranya ialah Lavi. So 12 orang ni, 12 keturunan ni masing-masing tahu. Okey, ni keluarga aku punya. Ni keluarga engkau, tu keluarga dia. Masing-masing ambil cukup 12 mata air. 12 macam 12 pipe lah lebih kurang. Maka mereka diberikan air yang tidak putus-putus. Di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, air datang. Hebat tak hebat bangsa Israel ni, Bani Israel ni. Kemudian bila mereka lapar, mereka pun dikurniakan juga. Wahai Nabi Musa, boleh tak bagi air? Tadi dah bagi air kan sebelum ni. Kali ni nak makan pula, lapar lah. Maka diturunkan hidangan dari syurga berupa manna wa salwa. Burung-burung yang dibakar dan sebagainya diturun dari langit, terhidang untuk mereka makan. Pernah berlaku? Kat zaman sekarang ni tiba-tiba kau lapar boleh tak? Aku nak makan pizza lah. Tiba-tiba muncul pizza. Mana ada? Kalau tak ada Grab tak dapat lah kan. Kena call Grab, order, bayar baru dapat. Kalau setakat minta gitu-gitu free tak dapat. Tapi Bani Israel dikurniakan nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dikurniakan ke atas umat-umat terdahulu. Ini hebatnya Bani Israel. Dikurniakan manna wa salwa. Pernah dengar tak? Manna wa salwa. Kan kisah Nabi kan? Nabi Israel, Nabi Musa doa supaya diturunkan makanan, maka turunlah manna wa salwa. Boleh check kat Google masing-masing. Okey, boleh check dekat YouTube ke kat mana kisah manna wa salwa. Salwa tu nama burung tau, bukannya nama penyanyi. Ada dulu Salwa Abdul Rahman. Dia oh sungguh cantik. Tiba-tiba. Okey. Apa tadi dah lupa dah, cerita pasal salwa lupa dah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi, banyaklah nikmat lagi. Lepas tu mereka juga dijanjikan dengan sebuah tanah. Tanah yang dijanjikan itulah Palestin sekarang ini. Tanah yang dijanjikan, tapi masalahnya Allah Ta'ala kata apa?
Kalau kamu nak tanah tersebut, kamu kena masuk ke tanah tersebut dan perangi orang yang sedang melakukan kerosakan di bumi tersebut. Apa jawapan mereka? Izhab anta wa rabbuka faqatila nahnu hahuna qa'idun. Wahai Musa, Tuhan kamu kata tanah tu kami punya kan? Tolong pergi perang kat situ, perangi untuk kami, kamu dan Tuhan kamu pergi perang. Kami nanti tunggu kat sini. Dah settle, panggil. Itu yang Nabi Musa diceritakan, dipendekkan cerita. Nabi Musa mengajuk, bukan mengajuk lah macam peace off lah. Mengajuk ni macam apa sangat, peace off lah dengan bani dia sendiri. Jadi dia kata macam ada aku pula kena perang. Allah dah janjikan tanah, kalau kamu masuk, kamu mesti menang punya. Masalahnya kamu tinggal nak masuk, nak perang je. Tapi mereka ni bangsa yang penakut, bangsa yang pemalas. Lalu dia kata izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhan kamu ke dalam tersebut, ke dalam tanah tersebut dan peranglah. Kamu berdua perang, kamu dan Tuhan kamu berdua perang. Kami kat sini tunggu kat luar. Bila dah okey kami masuk. Akhirnya Nabi Musa tak balik. Dan akhirnya selepas itulah, ceritanya panjang lah, Nabi Musa pun tak balik. Dan akhirnya Nabi dan Bani Israel ditinggalkan kontang-kanting, sesat kat semenanjung Sinai selama berketurunan. Jadi sampailah mereka pusing semenanjung Sinai tu, mereka patah balik, jumpa balik ke tempat yang sama. Contoh mereka asalnya daripada Alustar, dia pusing sampai ke KL, lepas tu patah balik ke Pahang, patah balik ke Kelantan, lepas tu patah balik Alustar balik. Ini tempat ni kita pernah lalui dulu. Ibarat kata macam tu lah, dia mereka berpusing-pusing sesat selama 40 tahun sehingga atuk-atuk dah mati, yang generasi barulah diberikan hidayah balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya mereka setelah Nabi Musa wafat, tugas dakwah digantikan kepada Nabi Musa wafat, tugas dakwah digantikan kepada saudaranya siapa? Siapa saudara Nabi Musa? Ingat? Yang pandai pidato tu, ingat tak? Siapa saudara Nabi Musa? Gandengan yang melawan Fir'aun. Nabi Musa berganding dengan siapa lawan Fir'aun? Saya dah cerita dah kat surau ni. Oh my god. Nabi Musa dengan siapa? Apa? Aaron? Bukan Aaron Aziz, Harun, betul lah, Nabi Harun. Dalam Injil Harun tu Aaron. Betul lah tu, Aaron. Nabi Harun ni pun sambung dakwah Nabi Musa. Sambung, lepas tu dia pun wafat. Lepas dia wafat, tugas dakwah disambung oleh Nabi Yusha bin Nun. Ada makam dia dekat Jordan. Nabi Yusha bin Nun, panjang makam dia. Okey. Lepas Nabi Yusha bin Nun wafat, Nabi Yusha punya tugas digantikan oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel pun bersambung dakwah. Lepas tu Nabi Samuel wafat, tugas dakwah disambung oleh Talut. Lepas Talut wafat, digantikan dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam meneruskan dakwah dan akhirnya Nabi Daud menjadi raja ketika menentang Jalut. Akhirnya dia menjadi raja dan ketika itulah Nabi Daud dikenali sebagai King of David. Boleh buka dekat apa nama? Dekat Google. Baru ni saya pergi France, saya pergi ada satu lukisan, besar lukisan tu. Lukisan menunjukkan gambar Nabi Daud yang telah membunuh Goliath. Goliath ni Jalut. Dalam Injil Goliath disebut Goliath, tapi dalam kitab Al-Quran disebut Jalut. Tuan-tuan boleh cek perkataan Jalut, Jalut, Jalut. Itulah musuh kepada Nabi Talut. Talut ini telah mati dan tugas dia telah digantikan oleh Nabi Daud AS. Dan Nabi Daud digelar sebagai King of David. Lepas tu Nabi Daud pun wafat, tugas dakwah digantikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, kejap. Jadi Old Testament ni ialah kitab yang diturunkan ke atas Nabi Musa. Nabi Musa kan dapat wahyu. Apa nama kitab Nabi Musa? Kitab apa? Pandai lah sini. Lu sekolah kamu kan? Apa? Kitab Taurat, betul. Ataupun Torah. Kitab Taurat ataupun Torah ataupun Old Testament. Kemudian datang Nabi Daud. Nabi Daud pun digunakan kitab juga. Apa nama kitab Nabi Daud? Apa? Zabur. Okey, pandai sekolah agama ni. Mesti sekolah agama. Kitab Zabur. Dan kitab Zabur dikenali sebagai, saya tak pasti lah New Testament ke apa ke, saya ingat. Saya confuse balik, tapi kitab Zabur lah. Old Testament ke New Testament tu saya tak ingat. Lepas tu akhirnya mereka berpegang pada kitab Zabur. Dan kitab Zabur itu diwariskan kepada Nabi Sulaiman dan akhirnya mereka pun beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Lepas Nabi Sulaiman, bla 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 bla, bawah lagi ada banyak lagi Nabi-Nabi lain, termasuklah Nabi Zakaria, mereka bunuh. Lepas tu anak kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya pun mereka bunuh juga. Lepas tu anak saudara kepada Nabi Yahya, iaitu Nabi Isa AS pun keturunan Yahudi, pun mereka bunuh juga. Tapi mereka gagal bunuh dalam peristiwa salib. Ingat tak? Jadi walaupun Nabi Isa AS keturunan Yahudi, tapi mereka tak puas hati juga. Kenapa? Sebab Nabi Isa telah membawa satu kitab baru yang tidak secocok dengan nafsu mereka, iaitu kitab apa? Nabi Isa kitab apa? Kitab Injil. Jadi bila dapat kitab Injil, maka mereka tak puas hati. Mereka kata ini ajaran tak betul. Bila Nabi Isa membetulkan ajaran kitab Zabur yang mereka pegang, mereka tak puas hati. Sebab tidak kena dengan selera mereka. Antara sifat-sifat orang Yahudi, mereka menukar ayat-ayat suci Allah mengikut kehendak mereka. Dia tukar. Ini tak best lah. Ginilah. Ini tak best, tukar lah. Macam kita lah, orang Melayu sikit-sikit, minta maaf Hukum hudud minta maaf bukan politik. Hukum hudud, patutnya berzina kena apa? Kena rejam ataupun sebuat satu kali. Kan Quran dah sebut, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki, penzina perempuan, mereka perlu disebat 100 kali. Tapi kita tukar hukum tu, jadi apa? Sekali siapa sebat, siapa berzina kena apa? Orang berzina kena apa hukuman? Kena penjara, bayar denda 3,000. Bayar denda 3,000. Bila penzina tu dihukum oleh mahkamah, kamu didapati bersalah kerana berzina, hukuman ialah 3,000. Bayarlah, dia bayar 6,000. Kenapa dia bayar 6,000? Sebab dia kata kalau kantoi lagi, bayar siap-siap senang. Punyalah murah 3,000. Berzina 3,000 je. Padahal hukumannya kena sebat. Kita dah ubah hukum Allah, sama macam Yahudi juga. Mengubah kan cakap lebih kan. Itulah, ni rekod pula. Matilah saya kan. Tapi tu muhasabah untuk diri kita. Okey, akhirnya Bani Israel ini mereka tak puas hati kerana apa? Kerana Nabi Isa ini datang bawa syariat baru yang tidak kena dengan selera mereka. Dan akhirnya Nabi Isa dibunuh melalui peristiwa salib. Tapi sebenarnya Nabi Isa tak mati pun. Nabi Isa dinaikkan ke langit dan jasad Nabi Isa telah digantikan dengan orang Yahudi lain. Okey, jadi jasadnya itu telah di-crucified ataupun telah disalibkan, dan jenazahnya telah diletakkan di sebuah gereja yang bernama Saint Sculpture. Tuan-tuan boleh Google Saint Sculpture, boleh tengok kat YouTube Saint Sculpture. Saya dah pergi situ banyak kali dah. Yang hebatnya Saint Sculpture ni, dia kata jenazah Nabi Isa tu diletakkan kat situ, lalu selepas 3 hari jenazahnya hilang. Saya tanya dengan padri kat situ lah, dia cerita lah, after 3 days the body is gone to the langit apa? To the dia pakai heaven kata to the sky tu. Jadi lepas tu dalam bahasa Arab, urija al janazah ila sama' kata. Diangkat jenazah itu ke langit. Itu fahaman Kristian. Yang bestnya Saint Sculpture tu, gereja tu tak besar sangat pun, dekat sangat dengan Masjid Aqsa, sebelah je. Lepas tu, dan Saint Sculpture tu dianggap sebagai gereja yang paling suci di Baitul Maqdis ataupun di Jerusalem, ataupun di dunia ni lah, yang paling suci lah. Sebab kat situ lah jenazah Nabi Isa pada pandangan mereka telah diangkat naik ke langit. Dan gereja itu sebenarnya sampai sekarang, walaupun usianya dah ribuan tahun, sampai sekarang kuncinya dijaga oleh keluarga Islam. Hebat tak hebat? Jadi asalnya yang jaga kunci itu keluarga Kristian lah. Tapi bila dia tengok kehebatan Islam, dan bila Sayyidina Umar datang membawa Islam di Baitul Maqdis, di Jerusalem, akhirnya mereka tertawan dengan Islam, dan akhirnya mereka pun memeluk agama Islam. Dan sehingga hari ini keturunan mereka lah yang menjaga kunci Saint Sculpture ataupun gereja Saint Sculpture lah. Jadi orang bangsa, mereka kata diorang Islam lah, tak tahulah bangsa apa, bangsa Yahudi ke bangsa Arab ke tak tahu. Okey. Jadi kalau cerita dekat Baitul Maqdis tu dikelilingi oleh tembok yang besar. Jadi dia kat situ terbagi ada 4 kuarter. 4 kuarter ni panggil apa suku kan? 4 suku. Jadi yang paling besar sekali ialah Masjid Al-Aqsa. Sebelah dia
kawasan Armenian, Christian Armenian. Christian Armenian ialah Kristian yang berasaskan Yahudi. Saya tak tahu sejarah macam mana, tuan-tuan boleh cek balik. Lepas tu suku yang ketiga ialah suku suku pertama ialah Masjid Aqsa, orang Islam. Suku kedua Kristian Armenian. Suku ketiga ialah Kristian Ortodok. Kristian Ortodok, boleh cek lah balik sejarah Ortodok ni apa beza dengan Protestan hari ni, apa beza dengan Katolik hari ni, boleh cek lah. Yang suku yang keempat ialah suku Sohyun. Suku Sohyun tu artinya Zion. Zion tu Yahudi lah. Dan kat situ juga sebelah Masjid Aqsa tu, Jerusalem tu, kota tu, ada satu bukit yang dinamakan Bukit Zion. Bukit Zion inilah yang diambil nama perkataan Zion itu menjadi Zionis. Bukit dia kecil tak besar pun, tapi kat situlah adanya makam Nabi Daud alaihissalam. Jadi pada tahun 1897, seorang wartawan daripada Hungary namanya Theodor Herzl, dia telah menubuhkan satu gerakan politik yang bernama Zionis, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Sohyun. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Sohyun. Zion tak jumpa dalam bahasa Arab, Sohyun. Jadi Sohyun ini diasaskan oleh Theodor Herzl pada 1897 untuk untuk menakluk Palestin. Dan akhirnya bila khilafah Islamiyah di tangan Sultan Abdul Hamid II gugur runtuh, ketika itulah orang-orang Yahudi masuk ke Palestin dan mereka klaim bahawa Palestin itu adalah bumi mereka, tanah mereka pada tahun 1917 dengan kebenaran daripada Menteri Luar British ketika itu, iaitu Balfour. Dalam bab penjajahan Balfour, mereka benarkan untuk orang Yahudi masuk ke dalam Palestin atas dasar kesian. Orang Palestin, okey, orang Yahudi nak masuk silakan, okey, masuklah, masuk, tak ada apa-apa, okey, kamu pun manusia juga, kita bagilah kebenaran untuk masuk. Jadi mereka pun masuklah beramai-ramai pada tahun 1917, sehinggalah pada tahun 1947 akhirnya ketika selepas tamat perang dunia kedua kot. Jadi ketika itu mereka buat satu perjanjian Nakbah, peristiwa Nakbah, yang melihat bahawa Palestin mengaku negara Israel mengaku bahawa negara Palestin itu tidak wujud, maka mereka isytiharkan seluruh Palestin itu adalah Israel. Jadi bermulalah sejarah penjajahan Israel di bumi Palestin. Okey. Kejap saya nak reverse sikit. Jadi tuan-tuan ingat tak? Mula-mula Bani Israel tak puas hati sebab Nabi Isa telah mengeluarkan syariat baru, iaitu adanya kitab Injil. Mereka tak puas hati. Maka mereka tidak beriman dengan kitab Injil, maka mereka bunuh pula Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab kitab Taurat dan Zabur mereka ada menyatakan yang akhir zaman nanti akan wujud seorang nabi yang merupakan paling mulia, Sayyidul Mursalin, penghulu kepada nabi-nabi yang lain. Iaitu Nabi apa? Nabi apa? Nabi Muhammad, ataupun digelar sebagai Nabi Ahmad. Nabi Ahmad aka Muhammad. Dah tahu dah, sampai Quran pun sebut mereka ni kenal Nabi Muhammad macam mana. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Quran sebut mereka ni kenal siapa Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka tahu sejarah Nabi Muhammad bakal dilahirkan di sebuah tanah yang kering kontang. Nabi Muhammad bakal menjadi anak yatim piatu di seawal usianya masih kanak-kanak. Betul. Nabi Muhammad tak lahir, Abdullah pun meninggal. Lepas tu Aminah pun susukan Nabi Muhammad 2 tahun, lepas tu meninggal. Jadi mereka tahu sejarah Nabi Muhammad bakal dibela oleh atuknya, kemudian diikuti dengan bapa saudaranya. Betul. Abdul Muttalib wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Lepas tu dibela oleh siapa? Dibela oleh Abu Talib, bapa saudara dia. Tahu dah. Kemudian Nabi Muhammad akan menyebarkan Islam, agama yang paling agung di mana? Bermula daripada kawasan yang banyak pokok tamar. Mekah tak ada tamar. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, cuba cari, tak ada pokok tamar. Kalau orang kat Mekah jual korma tu, memang korma bukan korma Mekah. Kalau dia kata ini korma Mekah, tipu. Mekah tak ada korma. Mekah cuma ada apa? Tak ada apa lah. Tapi kalau kat Madinah, ya banyak korma. Sebab tu Ajwa Madinah,
Sebab tu dekat Madinah ada apa? Ladang korma. Lepas tu kat Madinah ada pasar korma. Which is you cannot find it dekat Mekah. Tak ada. Mekah tak ada. Kat Madinah je ada. Sebab Madinah kawasan banyak korma. Sebab tu kan Nabi kita daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Madinah tu menjadi subur Islam. Sebab apa? Tanda-tanda ciri-ciri Nabi tu dia akan mengembangkan Islam di kawasan yang ada banyak pohon korma. Maka orang Yahudi dah tahu dah, Nabi akhir zaman akan mengembangkan Islam di pohon korma, di kawasan yang banyak korma. Maka mereka membuka kota-kota baru di semenanjung tanah Arab. Kota-kota baru itu yang dinamakan Khaybar. Khaybar tu dekat sepadan Jordan dengan Saudi. Dia buka juga dekat Yasrib yang hari ini dipanggil Madinah. Sebab tu dekat Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dah tahu dah Nabi akhir zaman akan hidup menyuburkan Islam di kawasan yang banyak pohon kurma, iaitu Madinah. Sebab tu mereka pun buka Madinah, mereka duduk kat situ beranak pinak. Sebab tu nama-nama Madinah apa? Yasrib. Yasrib ni nama siapa? Yasrib ni nama seorang lelaki bangsa Yahudi. Dia orang pertama yang sampai situ, lalu dia namakan tempat tu Yasrib. Asalnya ada nama lain tapi cabut nama Yasrib. Sebab tu bila Nabi pindah Madinah, Nabi tak nak panggil Yasrib lagi sebab Yasrib nama Yahudi. Ditukar jadi Madinatul Munawwarah. Ni tahu tak cerita ni? Pernah dengar tak? Ke tak pernah? Pernah dengar? Kat sekolah dulu tak ada? Kata sekolah kamu. Okey, kejap. Rehat sekejap . Saya sebenarnya puasa ni. Abang Jad sponsor kan, Abang Jad? MBI sponsor. Terima kasih MBI atas air yang sangat mahal ni. Air Evian ni dekat Perancis antara air yang paling glamour dan paling murah. Tapi kat sini mahal lah. Kat sini paling mahal lah. Dekat Perancis Evian ni antara yang murah lah. Dia ada volcanic apa benda tak dekat Europe. Evian ni harga dia 2-3 Euro. Tapi Ireland 4-5 Euro. Gila betul. Tapi saya suka lah Evian ni. Okey. Ini air sultan-sultan ni. Yang minum sultan ni. Okey, terima kasih banyak. Sambung. Kat mana tadi? Mana tadi? Yasrib. Okey. Jadi tiba-tiba Nabi Muhammad dilahirkan kira-kira 500 tahun selepas Nabi Isa dilahirkan. Lebih kurang 500-600 tahun. To be exact 571 tahun. Selepas 571 barulah Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi masalahnya bukan di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan Bani Ismail. Bukan bangsa mereka. Mereka bercakap bukan dalam bahasa yang sama. Mereka bertulis bukan dalam bahasa yang sama. Budaya pun budaya berbeza. Sedangkan orang Yahudi ni mengharapkan, alah ini confirm lah Nabi akhir zaman ni keturunan kita orang. Bayangkanlah Nabi Musa, Nabi Harun, semua keturunan diorang. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi apa bapak dia, Nabi Daud. Lepas tu Nabi Ayub, siapa nama Nabi Ismail, Nabi Zulkifli. Semua Nabi yang kena telan tu apa? Nabi Yunus pun Yahudi. Just name it. Nabi apa yang bukan Yahudi? Selepas tu semua Nabi Yahudi. Jadi kan macam diorang pun confident lah Nabi akhir zaman ni mesti Yahudinya. Over confident. Sekali tengok keturunan Arab. Arab bukan Arab biasa tau. Arab jahiliah tau. Yang terletak kat Mekah. Mekah tu belah kanan dia kuasa Parsi, belah kiri dia kuasa Rom. Rom dengan Parsi dua bangsa yang kuat, yang selalu berperang. Tengah-tengah ni Arab. Arab kat tengah-tengah celah-celah. Tak ada siapa pun nak. Sebab ni bangsa bangsat. Pergi mampus lah bangsa ni. Siapa pun tak nak. Yelah apa taknya. Dapat anak lelaki dibunuh. Dapat anak perempuan dibunuh. Apa punya undang-undang? Anak boleh kahwin dengan anak, anak boleh kahwin dengan mak. Undang-undang apa? Arab jahiliah ketika itu. Di tengah-tengah jahiliah itulah adanya satu bangsa ataupun etnik yang kecil yang dinamakan bangsa Quraisy. Lahirlah keturunan yang mulia daripada Nabi Ismail AS. Maka ketika itulah mereka tak puas hati. Kenapa Nabi bukan lahir di kalangan kita? Oh, ini tak betul. Boykot. Mereka pun melaksanakan perang. Okey, oleh kerana Muhammad ini bukan bangsa kami, kita boykot dia. Jadi ketika itulah mereka memboykot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang susu galuh daripada Nabi Ismail
Belah-belah ke bawah sampai, dan sebelum tu Nabi Ishak, bawahnya Nabi Yaqub, bawah Nabi Yaqub ada macam-macam Nabi, belah-belah sampai ke bawah. Mereka ni kaum yang tak ngam lah. Sebab tu Yahudi kita kenal perangai dia. Dan yang paling apa orang kata, yang paling menarik lah, yang bukan menarik tapi yang paling mencuri perhatian ialah yang paling mencuri perhatian bila peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi ke mana? Sebelum tu dia transit kat mana? Mana? Kan Masjid Aqsa. Nabi diisra'kan daripada Mekah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Dalam Quran surah Al-Isra' ayat 1 kan sebut kan, Nabi telah dipindahkan daripada daripada Makkahul Mukarramah pergi ke Masjidil Aqsa. Dan dari situlah Nabi naik di Isra' dan di Mi'raj kan ke langit. Ketika itu Aqsa siapa yang duduk? Siapa yang duduk? Arab ke? Siapa yang duduk Aqsa ketika itu? Come on lah brother. Saya kan sebut Nabi Ibrahim kan dia lepak dia duduk dekat Palestin, mati pun kat Palestin. Nabi Ishak, Nabi Yaqub dilahirkan kat Palestin. Kan Nabi Yusuf pun dilahirkan di Palestin. Jadi yang duduk situ semua ialah Bani Israel. Jadi ketika Nabi pergi ke Aqsa itu, penduduk Aqsa ketika itu adalah orang-orang Yahudi. Dan Nabi pun di Mi'rajkan naik ke atas, maka turunlah syariat solat. Balik semula ke muka bumi, Nabi pun cerita pada masyarakat Islam bahawa solat diwajibkan. Jadi ketika itu kiblat menghadap mana? Masjid Al-Aqsa, bukan Mekah. Sampailah turun ayat Quran. Nabi kata, Nabi tak cakap, Nabi tak keluarkan dalam hati dia, tapi Nabi mengadu dalam hati. Alamak, tak bestnya menghadap kat Aqsa ni. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kan Quran sebut, aku tahu dalam hati engkau terfikir-fikir kalau boleh tak nak sujud menghadap ke Masjid Aqsa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardah, maka palingkan wajahmu kepada kiblat yang kamu suka. Mana? Mekah. Jadi berlakulah peristiwa di Masjid Al-Qiblatain yang kita ziarah ketika umrah. Ketika itulah orang-orang Islam berpindah daripada kiblat menghadap ke Aqsa, pindah ke Makkah. Kenapa? Sebab Nabi tak puas hati. Bukan Nabi tak puas hati, Nabi macam alamak, macam kesal lah. Boleh tak kalau kiblat tu menghadap ke Makkah, bukan juga Aqsa? Nabi mengadulah pada Allah. Akhirnya Allah perkenankan doa Nabi. Kenapa? Kenapa Nabi rasanya tu? Sebab ketika Nabi beritahu pada semua umat Islam, kita kena berkiblatkan Aqsa, orang Yahudi kata apa? Alah, ingatkan Islam sangat, best sangat. Lala kau kiblat ke kampung aku juga. Apa? Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Apa? Kalau aku paiseh kan? Kau cakap agama kau bagus, kau cakap kau Nabi betul yang the latest revelation from Allah. Kau nafikan Taurat, kau nafikan Zabur, kau nafikan Nabi-Nabi SAW. Bukan nafikan, tapi kau kata kau bawa agama yang refresh punya, yang baru punya. Tapi bila kau semayang, kau ngadak kampung kita orang. Benda ni ini yang berlaku pada orang Yahudi. Mereka bangga, kau tengok akhirnya macam mana? Kiblat kat Aqsa juga kan, kampung aku juga. Engkau kalau betul lah kau buatlah kiblat kat kampung kau Mekah. Itu yang Nabi ngadu tu. Akhirnya selama 18 bulan sahaja umat Islam sembahyang menghadap ke Masjid Aqsa, dan selepas tu sehinggalah kiamat kita berkiblatkan Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi peristiwa. Kan satu hari Nabi dekat ada masa lagi tak? Habis dah? Lambat sikit tak apa bos tak marah Nasib lah, saya datang dari jauh ni. You all kalau nak balik-balik lah kan, tapi saya teruskan juga. Okay, apa ni kat mana tadi? Tu dah peristiwa Ashura. Kan Nabi kat Madinah, tiba-tiba orang Yahudi semua puasa. You all puasa Why? Nabi tanya kan, kenapa korang puasa? Orang Yahudi kata apa? Kerana pada tarikh inilah Nabi Yunus AS telah diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan oleh ikan paus. Maka terperantinglah Nabi Yunus di pantai Yafa, ataupun hari ini namanya Yafa tu nama lama, nama sekarang ni Tel Aviv. Saya dah pergi dah situ, memang cantik, lawa sangat. Air laut Mediterranean. Jadi peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. Jadi kami meraihkannya. Dan pada tarikh ini jugalah Allah Ta'ala telah mencampakkan Nabi Adam AS ke atas muka bumi.
Maka hari ini adalah hari yang mulia, maka kami muliakan hari ini dengan kami berpuasa. Dan pada 10 Ashura jugalah banyak peristiwa-peristiwa besar berlaku. Dan apa jawapan Nabi? Nahnu ahaqqu minhum. Kami ni lebih layak daripada orang-orang Yahudi. Nabi Adam, Nabi kami. Nabi Yunus, Nabi kami. Peristiwa-peristiwa yang sebut itu adalah ajaran kami, bukan ajaran kamu. Maka kami lebih layak berpuasa. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata, okey, mulai tahun ini, setiap kali bertemu pada 10 Muharram, kita akan berpuasa. Itu sejarahnya. Jadi nak ceritakan orang Yahudi, mereka meraihkan hari kebesaran Nabi-Nabi yang terdahulu, yang mereka kata adalah atuk nenek moyang mereka. Sebab itulah mereka kata, Al-ardu arduna, min jiddi jiddina. Tanah ini, tanah Palestin ini, tanah kami. Daripada mana? Daripada atuk nenek moyang kami. Sebab tu dia kata, Palestin milik kami. Kami keturunan Nabi Yaqub. Kami keturunan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Ishak, Yahya, Yaqub. Nabi apa? Nabi Lot, bukan Nabi Lot, Nabi Nuh dan sebagainya, bukan Nabi Nuh. Nabi Yunus dan sebagainya. Kami keturunan. Kamu siapa? Kamu orang Malaysia. Kamu keturunan Jawa. Wali Songo boleh lah. Kamu orang Malaysia, tak ada apa. Kami ni orang Arab. Kami ni orang Yahudi. Memang tertera dalam sejarah Quran pun mengatakan kami lah. Sebab tu kami berhak untuk menguasai Palestin. Itu je punya justification. Dia kata kami 3,000 tahun lepas, kami telah dijanjikan dengan tanah ini. Jadi kami nak balik tanah ni. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Sebab tu dia claim tanah tu tanah dia, bukan tanah orang Arab. Masalahnya yang menjadi problemnya ialah orang Arab, mereka nak balik tanah Palestin atas dasar mereka kata mereka ni bangsa Arab. Al-ardu Arabia, Al-Quds Arabia. Negara Quds ini, tanah Al-Baitul Maqdis ini Arab punya. Dia bangkitkan semangatnya. Sebab apa? Orang Yahudi ni mereka telah merosakkan Palestin. Mereka runtuhkan masjid-masjid di Palestin dan juga meruntuhkan gereja-gereja di Palestin. Sebab agama Kristian pun berasal daripada Palestin. Jadi dia runtuhkan masjid-masjid dan gereja-gereja. Jadi orang-orang Arab ni kata, okey, siapa-siapa, jom orang Arab kita lawan balik. Mereka telah meruntuhkan masjid dan telah meruntuhkan gereja-gereja, maka kita kena lawan balik. Jadi kita bersatu atas nama Islam tak boleh, sebab kau Kristian bukan Islam. Maka kita bersatu atas asas bangsa Arab. Jadi mereka pun tubuhkanlah PLO yang telah diketuai oleh siapa? Yasir apa? Bukan Yasir Kurafat. Yasir Arafat, pandai. Dulu sekolah mana? Okay. Yasir Arafat lah. Okay. Jadi Yasir Arafat kan sebenarnya pada pandangan saya yang jahil ni lah, saya rasa lah Yasir Arafat tu adalah orang yang ditaja oleh Yahudi. Mereka tubuhkan PLO, konon-kononnya menentang Israel, tapi sebenarnya dia acah-acah je bentuk. Tapi dia bagi duit kepada PLO untuk tu. Dan PLO hari ini ialah Hamas. Sorry. Astaghfirullahaladzim. PLO hari ini ialah Parti Rafah. Parti Rafah lah. Sekarang ni Palestin kita bagi pada dua. Kalau belah kanan ni ialah West Bank. Di sini dah terletaknya Masjid Aqsa. Di sini dah terletaknya Ramallah, Hebron dan sebagainya. Lepas tu kawasan ni dikuasai oleh kawasan Israel. Kemudian belah sini ialah Gaza. Gaza tepi laut. Jarak dari sini ke sini 150 km. Jadi Gaza dikuasai oleh Hamas, sebuah parti yang berteraskan Islam yang baru ditubuhkan pada tahun 1990-an lebih kurang macam tu, oleh Syekh Ahmad Yasin. Kalau pernah dengar boleh google balik. Syekh Ahmad Yasin ni mati syahid ketika sembahyang subuh. Lepas tu dan West Bank ataupun tebing barat dikuasai oleh Parti Rafah. Parti Rafah ni dia punya Perdana Menteri dia apa? Mahmud Abbas. Sekarang ni kedutaan yang ada dekat Malaysia, kedutaan Palestin yang ada dekat seluruh dunia ni adalah di bawah pentadbiran Parti Rafah. Okey. Parti Rafah lah, Parti Fatah, sorry. Rafah tu nama tempat, Parti Fatah. Okey. Parti Fatah yang diketuai oleh Mahmud Abbas. Sedangkan Ismail Haniyah, Asyahid Ismail Haniyah, ketua bagi negeri Hamas. Jadi negeri Gaza. Jadi itu yang ada beza dua tu. Sebenarnya nak ceritakan orang Palestin pun tak bersatu. Jadi yang kita nak tolong sekarang ni ialah lebih pada Gaza. Sebab Gaza dikuasai oleh Hamas. Hamas ini sebuah parti Islam. Sebab tu dia tubuh Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam, siapa nak jadi tentera Brigade Al-Qassam?
kena sembahyang subuh 40 hari kat masjid without fail. Dia kena register tiap-tiap hari datang. Sebelum subuh dah sampai dah. Syarat dia kena sembahyang subuh di masjid, tak boleh masbuk. Mesti betul-betul sama dengan imam. Kalau masbuk pun gagal 40 hari. Pada 40 hari, lepas tu dah hafal Al-Quran, baru boleh sertai Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam, siapa yang jadi Brigade Al-Qassam, mereka kena tutup muka mereka. Mereka tak kenal sama mereka. Sebab nak menjaga hati mereka supaya mereka ikhlas berjuang. Tu Brigade Al-Qassam. Hebatnya Brigade Al-Qassam hari ni, walaupun mereka ditindas dan sebagainya, mereka boleh menghasilkan bom dalam rumah, menggunakan bawang, timun, gas, gunakan apa, air gas, gunakan garam. Kat rumah dia boleh buat bom. Hebatnya Hamas hari ni, dan dibantu oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah, kalau tuan-tuan tengok Palestin, cerita tahun 60-an, 70-an, orang Palestin ramai tak pakai tudung. Orang Palestin ramai tak pakai tudung. Sebab mereka berjuang, tapi kalau tak pakai tudung, berjuang ke benda. Sebab tu pasukan bola Palestin main bola, jersey sponsor by Coca-Cola. Gila babi betul. Kita punya lah boycott Coca-Cola, tiba-tiba dia pakai Coca-Cola. Sebab tu saya masa kat Mesir dulu, saya ingat lagi jiran saya ada buka restoran, cafeteria Auda. Auda tu masa peristiwa Nakbah lah, peringatan Nakbah dan sebagainya. Jadi dia orang Palestin. Saya tanya dengan dia, dia kata dulu dia ada tanah kat Palestin, tapi dia dah jual tanah dia. Dia jual tanah dia, pindah ke Cairo dan hidup mewah kat Cairo. Lepas tu anak dia, cucu dia, sampai keturunan dia tak boleh balik semula ke Palestin. Sebab tanah dia telah dibeli oleh orang-orang Yahudi. Tak boleh lah. Jadi saya cakap, kau ni bodoh, ada tanah kau jual. Sebab tu ulama-ulama kat Palestin kata haram jual tanah di Palestin kepada, especially pada musuh Islam. Kan lebih kurang tak, itu cukup lah. Kan tersebut pasal politik Malaysia pula kan. Sebab tu haram jual tanah kat bangsa asing masa kat Palestin lah. Kita pun kita jual selamba tanah kita. Tengok je apa jadi kamu baru. Nak minta balik macam mana? Dah jual dah dekat orang Cina. Tak maaf lah kan. Dah terjual lah, nak macam mana? Jadi orang-orang Arab, mereka dah jual tanah mereka pada orang Yahudi. Dah nak buat macam mana? Dan satu peristiwa yang saya tak boleh lupa, ni depan mata saya sendiri. Pada beberapa tahun lepas sebelum PKP, saya pergi ke Palestin dan saya pergi ke satu kawasan perumahan. Kawasan perumahan tu besar lah, lebih kurang macam mungkin section 7 ke section 8 gitu lah. Jadi kawasan perumahan tersebut dipagar. Mula-mula tak dipagar, kemudian dipagar. Siapa yang nak masuk situ kena register. Jadi saya masa tu, kita orang bas pelancong, naik bas lah. Bila tengok pelancong Malaysia, okey jalan. Tapi kalau orang Arab Palestin tak boleh masuk. Nak masuk boleh, tapi tak boleh memakai kenderaan. Orang yang duduk kat kawasan perumahan tersebut tak boleh naik kenderaan. Nak keluar masuk boleh, tapi tak boleh naik kenderaan. Kena jalan kaki lah. Mula-mula dia sekat tu. Kenapa tiba-tiba je dia pasang pagar? Tak boleh masuk. Kalau masuk kan tembak. Hujan tidak, ribut pun tidak, tiba-tiba mereka dilarang untuk masuk ke kawasan perumahan mereka sendiri. Dan akhirnya, bila tak boleh masuk kereta, apa jadi? Budak-budak jalan kaki ke sekolah. Kereta parking kat luar, jalan kaki daripada rumah sampai ke kereta. Sampai kat luar bawa naik kereta. Makcik-makcik tua, jalan kaki nak beli bawang, nak beli timun, terpaksa jalan kaki. Yang paling menyedihkan, ada pakcik tua tu, dia terpaksa guling tong gas. Saya nampak ada tong gas dia guling, dia tolak-tolak, dia pakai kaki. Dia tolak sebab apa? Sebab nak tukar gas baru. Gas lama dah habis. Terpaksa berjalan 1-2 km, tolak tong gas. Tak lama lepas tu, kawasan perumahan tersebut diputuskan elektrik dan air. Tanpa sebab. Pihak berkuasa Israel telah memutuskan air dan elektrik. Tak lama lepas tu, datang ejen-ejen perumahan, ejen tanah. Datang pada mereka, tuan rumah kat sini kan? Awak ada rumah kat sini kan? Awak punya rumah nombor 3 kan? Lorong berapa ni? Nak tak jual tanah ni? Ni harga market price $100,000. Tapi kami beli $300. Nak tak? Ejen, orang Arab sendiri, orang Islam sendiri, ejen jual. Keluarlah, nak buat apa duduk dalam ni? Dalam ni pun dah tak bahagia dah. Elektrik kena potong, kereta tak boleh masuk. Pindah je luar tempat lain. Maka setelah mereka dipujuk, dirayu, mereka pun jual lah tanah tersebut. Dan rupa-rupanya ejen tu, dia merupakan ejen kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi beli. Dan orang Yahudi beli, akhirnya tanah tersebut menjadi milik orang Yahudi. Lama-lama habis tanah tersebut. Habis tanah tersebut dan menjadi pemilik kepada, dimiliki oleh orang Yahudi. Sebab tu mereka, orang Yahudi ni dekat, tak apalah, nantilah lain kali saya cerita. Saya cerita sikit.
Gerombolan orang Yahudi dia mereka gerakan memanggil semua bangsa-bangsa Yahudi satu dunia ni, Eropah ke, China ke, Afrika ke, siapa ngaku dia bangsa Yahudi, balik semula ke Israel. Dia kata kampung dia lah Israel. Duduk kat kondo harga juta-juta, free. Sekolah anak free. Pendidikan anak percuma. Harga minyak diturunkan. Semua percuma lah. Dapat gaji, make a new life in Tel Aviv, in Jerusalem, in mana-mana kat Palestin. Dia kata duduk kat situ. Akhirnya mereka menjajah tanah Palestin. Mereka duduk kat situ. Mereka ada engineer lah, yang cikgu-cikgu lah, yang kerani-kerani lah. Duduk kat kondo yang harga juta-juta, free. Dapat kereta, dapat pekerjaan, dapat new life. Jadi mereka balik lah. Sebab tu saya tanya orang-orang dekat Palestin kan. Saya tanya, are you a Jew? Are you a Jewish? Dia kata yes I am. Tapi muka Jepun. Rupanya nenek dia bangsa Yahudi. Saya pernah tengok tentera dia muka Mak Black. Muka macam apa ni, Mak Black lah. Macam Ben Johnson ke Carl Lewis ke, macam tu lah. Muka macam Michael Jackson dulu ke. Tanya, are you a Jewish? Yes I am. Kata, rupanya dia keturunan Afrika. Rupanya dia punya atuk keturunan Yahudi. Jadi mereka ngaku mereka ada sejarah DNA Yahudi, terus dapat situ. Sebab tu orang muka India pun, muka Paria pun Yahudi juga, dia kata. Sebab apa? Kalau dia duduk dekat Paria, kalau dia duduk kat India pun dia tak cukup duit, tak ada apa benda, duduk kat Sungai Ganges, kotor semua kan. Jadi akhirnya dia baik dia ngaku dia jadi orang Yahudi. Itu yang jadi tentera IDF tu India. Jadi dia ngaku dia ada bangsa Yahudi, jadi dia jadi Israeli lah. Itulah yang berlaku. Hatta muka macam Melayu kita pun. Saya tanya, where are you from actually? Actually I'm from Philippines. I'm a Filipino tapi Israeli Filipino. Kau hajar, mereka ni bangsa tak mana-mana. Mereka cuba untuk menguasai Palestin, datang ramai-ramai, dan akhirnya mereka menguasai Palestin dengan cara begitu. Asalnya sebab apa? Sebab orang-orang Palestin sendiri yang menjual tanah mereka kepada Yahudi. Okay tuan-tuan, apa tugas kita sekarang ni? Kita ada 3 je, DDB. Doa banyak-banyak untuk Islam, untuk Palestin, untuk kita semua. Yang kedua, tolong derma untuk masyarakat sana. Jangan kedekut harta, jangan kedekut apa. Ingat, kita kat Malaysia ni mewah. Sampai kadang-kadang makanan kucing pun lagi mahal daripada apa yang kita dermakan. Makanan kucing habis RM100 sebulan. Nak derma RM10 pun tak ada duit lah ustaz. Tapi makanan kucing RM1. Contohlah. Mungkin lah kan, tak tahulah. So yang pertama tadi doa, yang kedua derma, yang ketiga boykot. Abang Jeb, kedai Abang Jeb ada jual apa benda tak? Benda Yahudi. Kalau ada saya rampas Okay. Please, no Milo, no Nescafe, no apa. Starbucks lagilah, haramkan kaki kita berjejak ke Starbucks. Bukan kita je, keturunan kita pun haramkan jejak ke Starbucks. Okay, tolonglah kita sama-sama boykot. Kalau tak nak tolong Yahudi, kalau tak nak tolong Palestin, tak nak tolong Islam, tak apa. Tapi tolong jangan tolong orang kafir. Tolong jangan tolong Yahudi. Tak nak derma, tak apalah. Tak nak bantu, tak apa. Tapi jangan bantu Israel. Ya ke Ustaz, bila saya bantu, pergi makan dekat ayam goreng tu apa benda, burger tu, janganlah makan. Minum air apa tu, air kokok-kokok kan. Minum itu semua membantu. Semua tu pergi kepada Yahudi. Okey tuan-tuan, habislah masa dah lama sangat ni. Kita akhirnya tasbih kafarah salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, ada air mineral, pembantu saya ada kat situ. Bukan mineral, air Zam-Zam. Saya bawa tu air Zam-Zam. Sebenarnya air Zam-Zam tu tak boleh jual sebenarnya. Cuma siapa yang infak lebih RM10, ambil lah air tu. Tapi kalau tak malu nak ambil je. Kalau tak malu lah. Tapi biasanya orang akan ambil dan bayar RM10 ataupun RM15 ke RM20 terpulang. Lebih RM10 ambil free. Okey. Saya bukan meniaga, saya nak kutip derma. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
واعتدلوا